Eh, bekas ni dah bocor lah. Saya nak buang lah. Tunggu! Aira, kenapa buang bekas tu? Sebab bekas ni dah bocor lah. Saya rasa kita masih boleh gunakan bekas ni untuk menjalankan projek. Projek apa? Kalau nak tahu, mari ikut. Sekarang kami sudah mempunyai 4 bahan utama yang digunakan untuk menghasilkan projek ini, iaitu kotak polistirena, papan lapis terbuang, kotak terbuang dan banner terbuang. Kak Dija, saya masih keliru lah. Apa projek yang kita akan lakukan? Sebenarnya, projek yang akan kita hasilkan ialah rumah mini tahan haba. Menggunakan bahan-bahan terbuang sahaja. Kalau begitu, apa kata kita cari maklumat di internet? Jom! Alhamdulillah, akhirnya projek kita sudah berjaya disiapkan. Inilah projek rumah mini tahan haba kami. Projek ini dipilih kerana ia menepati standard pembelajaran mata pelajaran sains dan beberapa mata pelajaran lain. Kak Dija, kenapa kita menggunakan bahan-bahan yang terbuang? Kerana kita sayang alam sekitar kita. Kotak polistirena dipilih kerana mempunyai sifat penebat haba yang baik, ringan, mudah dibentuk dan dapat membantu mengurangkan pemindahan haba ke dalam rumah. Bahan terbuang seperti banner, papan lapis dan kotak dipilih bagi menggalakkan amalan kita semula, mengurangkan sisa serta memelihara alam sekitar. Ciri-ciri rumah mini tahan haba. Yang pertama, menggunakan bahan penebat haba. Struktur utama rumah diperbuat daripada bekas polistirena yang mempunyai sifat penebat haba. Bahan ini membantu mengurangkan pemindahan haba dari luar ke dalam rumah. Bumbung berbentuk cerun.
Reka bentuk bumbung yang condong membantu mengurangkan penyerapan haba secara terus daripada cahaya matahari. Membolehkan air hujan mengalir dengan mudah. Yang ketiga, mempunyai ruang pengudaraan. Rumah mempunyai bukaan seperti pintu dan tingkap yang membolehkan peredaran udara berlaku. Udara panas dapat keluar dan udara segar dapat masuk. Yang keempat, tingkap direka dengan lapisan tertentu. Tingkap menggunakan bahan berwarna gelap yang boleh membantu mengurangkan kemasukan haba berlebihan. Susunan tingkap membantu pencahayaan semula jadi. Yang kelima, warna cerah pada dinding memantulkan cahaya matahari dan mengurangkan penyerapan haba. Yang keenam, menggunakan bahan kita semula. Bekas polistirena terpakai digunakan sebagai struktur utama rumah, menggalakkan amalan kelestarian alam sekitar. Yang ketujuh, mempunyai kawasan landscape di sekeliling rumah. Rumput mini dan pagar di sekeliling rumah memberikan konsep rumah yang lebih mesra alam. Kawasan hijau boleh membantu mengurangkan suhu persekitaran. Yang ke-8, reka bentuk ringkas tetapi berfungsi. Saiz dan susunan ruang direka supaya haba dapat dikawal serta memberikan keselesaan kepada penghuni. Untuk menguji keberkesanan projek ini, Kami telah menguji suhu air yang dibiarkan semalaman di dalam rumah dan di luar rumah. suhu air di dalam rumah ialah 27 darjah Celsius. Manakala suhu air di luar rumah ialah 30 darjah Celsius. Ini membuktikan Projek ini benar-benar berkesan. rumah kecil kami impaknya besar. Dengan ilmu, kreativiti dan bahan terbuang, kita bukan sahaja membina rumah yang tahan haba, Tetapi turut membantu menjaga kelestarian alam sekitar. Sekian, terima kasih.